Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Since dekat video semalam, ada yang tanya dekat saya kan. Ada yang komen-komen lah. Ada orang kata kereta buruk. Kat kampung tu kereta buruk. Sebenarnya saya tertanya-tanya video semalam pasal video kampung. Tiba-tiba keluar topik kereta buruk. Aduh. Apa pula kereta buruknya? Kat Malaysia ni, kita tak ada kereta buruk. Kita ada kereta baru dengan kereta lama. Kalau guna perkataan buruk tu, dia nampak sangat macam kurang ajar. Faham tak? So, kita kata kereta lama dengan kereta baru. Sebenarnya, ada je setengah orang kan, macam orang kampung. Ayah saya sendiri pun, kan, ada je kereta lain yang baru-baru tapi kereta lama ni dia still jaga. Sebab dia kata tu, kereta first usaha dia. Kereta tu sayang dia nak jual. Kereta tu selalu je buat hal. Tapi sebabkan ayah tak sayang, so memang ayah akan bawa pergi servis. So lama-lama okey lah. Kita tak boleh nak jual. Kita tak tahu kenapa orang simpan kereta tu. Ada yang simpan maybe arwah mak ayah dia bagi. Maybe arwah orang tu sayang dia bagi. Ataupun maybe orang yang dia sayang. Orang tu bagi kat dia kereta tu. Macam-macam alasan. Ada setengah maybe dia orang guna untuk bekerja. That's why takkanlah naik kereta Velfire. Lepas tu nak letak jagung yang kita ambil dari kebun jagung. Nak letak kat kereta Velfire mestilah tak kan. Mestilah kita akan pergi ambil pula. Mestilah kita akan letak kat kereta biasa-biasa saja. That's why setiap rumah kat Malaysia sebenarnya kalau dia orang ada kereta lama, confirm diorang akan ada kereta baru sekali, okey? Sebab boleh dia kata macam tu kat kita, dia kata diorang tak mampu ke nak beli kereta baru. Dia kata miskin. Lepas tu dia kata guna kereta amboi. Amboi, ayah dia. Amboi, terkejut kita baca. Terkejut jadinya kita ni. Ada je korang nampak sendiri saya buat video sekarang kat video ni kan. Ni video taman. Saya ronda-ronda kat taman sebab semalam dah ronda dekat kampung. And saya pun dah check dah video tu. Tapi saya tak jumpa pula kereta yang betul-betul busuk. Yang betul-betul kereta buruk saya tak jumpa. Kereta lama adalah kereta busuk tak ada. Sebab korang mana boleh bau kereta tu bau apa betul tak? Yang komen macam tu awak boleh bau ke kereta yang saya tunjuk kat video ni bau dia macam mana? Saya pun tak tahulah kereta lama adalah. Sebab tak apa. Semua orang ada alasan dia masing-masing kenapa disimpan kereta lama. Tapi jangan kata kalau dia guna kereta lama, dia tak ada kereta baru. Korang tengok ni. Kereta Hyundai parking kat luar rumah saja. Okey, panas ke, hujan ke, hujan lebat ke, petir. Kau parking kat luar saja. Tak ada ni masuk-masukkan dalam rumah ke. Pakaikan cadar ke, pakaikan hak selimut kereta tu tak ada. Parking macam biasa je kat luar, okey? Jadi sebelum nak kata orang Malaysia ni mampu ke tidak untuk beli kereta mahal ke, kereta murah ke, kereta Proton ke, Pro 2 ke. Sebab sekarang ni diorang dah pandai tau judge orang yang guna kereta Proton. Kalau kita kata Proton X70 pun diorang akan kata lah guna Proton saja ke, tak mampu nak beli Honda ke. Tak mampu ke nak beli Toyota ke apa. Dia tak tahu lagi harga Proton X70 berapa. Tak apalah, maybe dia tak tahu lagi kot. Harga dia dah sama. Dah macam Honda kan. It's okay. Maybe dia tak tahu. Sebab kan yelah sekarang kan dia orang selalu judge Proton. Kata Proton kereta macam ni lah. Kereta macam tu lah. Dia orang tak guna kereta Proton. So dia orang mana tahu. Kita yang guna kita tahu nak macam mana. Naik satu, kita mestilah bangga kan negara kita ada jenama tersendiri, jenama kereta tersendiri iaitu Proton. Dan Proton ni dah mencecah pemasaran global ya. Dia dapat pemasaran global. Global tu bukan global lah, global dunia. Bukan dalam Malaysia saja, dah sampai kat luar negara. So confirm lah kita sebagai rakyat Malaysia bangga. So that's why every time kita nak beli kereta Proton ke Pro 2 ke, kita kena bangga. Sebab kita beli kereta jenama negara kita sendiri, kita tak beli kereta jenama negara luar. Bangga lah. Kat video ni pun kalau korang perasan banyak je ada je kereta Pro 2, kereta Proton. And then kereta Toyota, semua jenis negara ada. Sebab semua orang ada test yang berbeza-beza ya. Yang penting tak ada lagi lah yang naik kuda. Sebenarnya kalau nak kata orang naik kuda ni pun bagus juga. Sebab kuda pun mahal tau. Kuda dengan motor harga dia lebih kurang sama je. Ayam ni pula. Ayam tengah elok-elok jalan-jalan ni. Yalah, ayam kan tak puasa. Confirm ada boleh ronda lebih-lebih. Kita yang puasa ni pun ronda jalan-jalan sikit macam ni. Sebab kat depan side lagi, kat depan tu ingatlah beli kuih kan. Yelah nak buka puasa sekejap lagi kita beli kuih sekali. Jadi yang mana kata orang Malaysia ni tak mampu nak beli kereta mewah ke. Yang kata orang Malaysia guna kereta
busuk ke apa ke. Tak perlulah kot kata macam tu. Kita tak tahu kehidupan orang macam mana. Kat sini pun kalau korang perasan, ada je kereta yang kereta lama tapi kita tak tahu alasan apa dia ada sebab nak simpan kereta lama tu. By the way, lagi satu ni kan, macam jiran saya, dia ada kereta yang kereta betul-betul lama. Kereta lama yang macam 19 lebih macam tu. Sekarang ni, ada orang nak beli kereta tu dengan harga yang lebih tinggi tapi dia still tak nak jual. Okay, so kita tak boleh kata orang tu ada kereta lama, kereta tu tak mahal ke apa. Kereta lama pun sebenarnya mahal tau. Betul. Ni cerita jiran saya sendiri. Ada orang nak beli dari dia tapi dia tak mau jual lah. Mestilah dia kan dia sayang kereta tu. Mana boleh jual macam-macam tu saja. Amboi, ini macam ingat jual kili kat pasar ke? Tak ada. Dia tak mau jual. So that's why kalau orang guna kereta lama ke, kereta baru ke, kereta mahal ke, kereta sederhana tak berapa mahal, tak berapa murah ke, kita tak boleh nak judge dia tu, okay? Semua orang ada alasan kenapa dia pakai kereta macam tu. Tak payah pergi jauh-jauh. Kita tengok Khairul Aming. Sambal dia terjual berapa? 42 juta ringgit kan sepanjang 2024. Tapi dia guna kereta apa? Dia guna kereta Beza. Okay, Perodua Beza. Jadi, kita tak boleh nak kata dia tu miskin. That's why dia guna kereta tu. Tak. Maybe dia suka kereta jenama tu. That's why dia beli. Ikut bajet kita sendiri. Tak payahlah kereta duk sok-sokan. Kereta besar. Tapi, duit kat pocek 2 sen saja. Tak payah. Lepas tu yang mana duk komen-komen macam tu kan. Tunjuklah sikit kereta awak. Nak tengok juga kereta awak macam mana. Yelah, awak dah ejek kereta orang kan. Nak tengok juga kereta awak macam mana. Mewah sangat ke? Awak guna Mercedes ke nak tengok? Tak marah nak tengok saja. Sebab awak pandai judge kereta orang kan. Takkanlah kereta awak sendiri awak tak mau bagi orang tengok kot. Mestilah awak bagi tengok kan? Kan? Okay. Jadi, okeylah semua. Sampai sini je lah video kita untuk hari ni ya. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.